Hukum orang Islam bina gereja bagi umat Kristian untuk semayang. Orang Islam bina tempat semayang orang kafir, boleh ke tidak? Kalau dihukum dunia ni semua boleh. Kalau hukum dunia lah, semua boleh. Curi duit orang boleh. Nampak? Kalau hukum nafsu, semua boleh. Tapi kita hidup ni hidup beragama. Agama ni makna peraturan. Orang putih panggil religious, the way of life. Mana cara kita hidup ada peraturan. Itu panggil beragama. Kalau ikut agama, ikut peraturan, Allah yang mencipta kita, maka dia yang mempunyai peraturan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah kata Allah yang cipta kamu. Allah yang cipta kita, maka Allah lah yang memiliki peraturan. Maka peraturan Allah paling tinggi. Kita ada banyak peraturan. Peraturan kerajaan, peraturan kilang, peraturan jabatan, peraturan sekolah. Tapi Allah, peraturan dia paling tinggi. Maknanya tidak ada undang-undang yang lain boleh lebih tinggi dari undang-undang Allah. Allah kata, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong atau kamu share dalam perkara dosa dan permusuhan. Bila sebut dosa, ulama-ulama bersetuju dosa yang paling besar adalah syirik. Maka membina gereja ialah membina rumah ibadat kafir yang Allah tidak redha dengan kekafiran ini. Kalau dia bina gereja, jawabnya hukumnya haram dan dosa besar. Upah yang didapat adalah haram. Dan jika dia redha, hukumnya murtad wal-iyazabillah. Tapi akhir zaman, orang tak kira bina kuih, bina gereja asal dapat duit. Nampak? Kerajaan pun sama, rakyat pun sama. Jadi buta habis. Duit jadi Tuhan. Betul lah kata Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala, likulli ummatin sanam wa sanamu hadhil ummah ad-dananir wad-darahim. Semua umat ada berhala. Berhala umat Muhammad ialah duit. Betul sungguh. Apa makna duit jadi berhala, jadi Tuhan? Maknanya duit paling penting dalam kehidupan. Hukum tolak tepi, fiqh letak belakang, hadis lain tahun lah. Duit nombor satu. Yang kita tengok dalam kehidupan, tak usah tengok jauh lah, dalam Malaysia lah, dalam masyarakat kita. Orang suruh buat kuil. Dapat kontrak buat gereja. Nampak tak? Agama letak belakang. Tempatnya, orang-orang yang lawan perintah Allah ini, ialah neraka wal-iyazabillah. Jadi gitulah. Ulama ni dia tak boleh nak sekat orang buat gereja. Dia hanya boleh menyatakan hukumnya haram. Ulama nak pergi berimpun depan kontraktor apa semua, bukan kerja dia. Dia menyatakan hukum. Kita rakyat dengar hukum, halal ke haram. Kalau halal nak buat, alhamdulillah. Kalau haram nak buat juga, silakan. Allah dah kata, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman, silakan. Siapa nak kafir dengan Allah, silakan. Nampak? Tak ada masalah bagi Allah. Jadi hukumnya, jangan sekali-kali kita bersekutu, tolong pada perkara haram, pada perkara dosa. Tak usah kata buat gereja. Benda-benda yang kecil lagi pun, kalau benda yang dosa tak boleh.